Macam biasalah. Yang final. Hari ini princess yang dah 10 minggu menjadi princess ni akan membuat Get Unready With Me. Tapi sebelum tu Aziva nak buat skincare sikit malam ni. Jajang. Sekarang ni yang saya tak faham, rambut saya ni, saya kelah dia 10,000 kali pun dia tetap nak lurus. Dia menghadap ke jalan yang tapi unboxing kali ni tak ada kaitan dengan rambut dah. Dah buka dah rambut. Saya tak ada tema ya. Tema dia adalah perempuan meninggalkan kesan. Sebab apa, di mana-mana saya pergi, setiap sudut ada glitter. Tak percaya, mari tengok. Nampak tak segala belian-belian yang telah turun? Ini adalah Aziva meninggalkan kesan. Betul, saya nak buka ini dulu. Masya Allah. Lepas tu saya nak buka segala milik harta ibu saya sebelum saya hilangkan. Nantikan dia ada. Mana mama punya ni? Mana saya tahu mama. Bukan saya dah bagi mama balik ke? Ni kalau alasan paling mustajab. Baju ni dia berlayer-layer. Ada layer ni, ada layer ni, ada layer ni. Saya tak macam tak sampai je. Nanti kalau saya post lambat tau. Saya confirm post lambat ni. Okey, jom kita ke toilet. Bye-bye. Okey. Lepas ni saya nak guna benzin balm yang paling menjadi untuk saya. Lupa pula ada diamond tengah-tengah ni. Ada. Shine bright like a diamond. Okey, sabar jap. Saya buat transition. Muka bersih. Lepas tu macam biasalah rambut saya ni. So lepas saya basahkan rambut, saya akan terus letak conditioner je. Sebenarnya lagi suka tak pakai makeup kan sebenarnya. So baju beli kapla tak pakai. Okay, then we let it cook. Okay, dah selesai segala mandian sekarang ni sebabkan saya malas nak buat skincare banyak-banyak step. Saya guna je ni. Itu saya spray. Senang hidup saya. Sebab dia hydrating. So tak payah nak kena banyak-banyak step-step tu. Saya penat nak tidur. Tapi saya juga tak suka bibir saya ni pucat. So saya suka pakainya lip balm ni. Inilah rasa bibir pink saya. Know what time it is? Wow. Setelah beberapa hari saya puasa Milo. Walaupun lip balm saya bukan transfer proof, tapi dia stain proof ya. So kita dah sampai ke penghujungnya. Tamatlah sudah perjalanan kita. Aziva nak terima kasih kepada semua yang support Aziva. Dan sorry kalau ada salah bahasa tau. You guys will always be in my prayers. Good night dan Assalamualaikum.